Pada video ini, admin akan kongsikan alur cerita dia Imamku episod akhir 52 dan 53 versi novel karya Siti Rosmizah. Amiruddin sangat menyayangi Humairah, istrinya yang kini sah menjadi miliknya. Mereka tinggal di kampung dan hidup dalam suasana penuh kasih sayang walaupun masih belajar memahami satu sama lain. Amiruddin memberikan surat pemilikan tanah sebagai tanda cintanya kepada Humairah, namun ketegangan mulai muncul apabila Humairah cemburu dengan kehadiran Dahlia. Dahlia yang bersikap menggoda dan mengganggu hubungan mereka cuba merampas kembali cinta Amiruddin, walaupun dia telah menolak lelaki itu dahulu. Amiruddin dengan tegas mempertahankan rumah tangganya dan menolak cinta Dahlia, yang sebenarnya lebih berminat pada harta. Ketegangan memuncak apabila Dahlia difitnah berdua-duaan dengan pekerja warga asing di kebun pisang dan akhirnya ditangkap oleh penduduk kampung. Nenek Bunga berang dan mahu menikahkan Dahlia dengan lelaki tersebut sebagai hukuman. Dahlia merayu dan menangis, mengaku insaf serta meminta maaf kepada Humairah dan Amiruddin atas semua perbuatannya yang mengganggu rumah tangga mereka. Namun Humairah dan suaminya hanya memilih untuk berdiam dan menyerahkan semuanya kepada Dahlia, kerana keinsafan sebenar hanya boleh dibuktikan melalui perubahan, bukan sekadar kata-kata. Humairah yang sedang sarat mengandung menjalani hari yang meletihkan setelah seharian bekerja di pejabat. Walaupun sebenarnya dia lebih banyak berada di kampung kerana Amiruddin sibuk menguruskan kebun pisang. Suaminya mahu dia berehat sepenuhnya di rumah, tetapi Humairah tetap berusaha menyelesaikan tugasnya. Di pejabat, Humairah berbual dengan Hasnah dan mereka bergurau senda mengenai perkahwinan dan kehidupan masing-masing. Kemudian Humairah menerima panggilan daripada Nenek Bunga yang mengadu tentang Dahlia, yang meratap kecewa kerana ditipu oleh suaminya, Al-Zabidin, yang sebenarnya hanya seorang pemandu tetapi berpura-pura kaya. Nenek Bunga berasa kesal dengan sikap Dahlia yang terlalu mengejar harta. Tidak lama kemudian, Amiruddin datang menemui Humairah di pejabat. Kemesraan antara mereka jelas terpancar, walaupun diselit dengan gurauan manja dan sedikit rasa cemburu daripada Humairah apabila dia bertanyakan tentang Afifah. Dengan penuh kasih sayang, Amiruddin meyakinkan Humairah bahawa cintanya hanya untuknya. Dia menceritakan bagaimana dia telah menolak Afifah dengan jujur dan menyatakan bahawa hanya Humairah yang ada dalam hatinya. Afifah sendiri menyedari hal itu dan menerima kenyataan dengan tabah. Amiruddin juga mendedahkan bahawa dialah yang sebenarnya telah memancitkan tayar kereta Humairah sebelum insiden di hospital kerana tidak mahu sesuatu yang buruk berlaku kepada istrinya. Dia tidak pernah meninggalkan Humairah tanpa pengawasan, malah sentiasa berada di belakang, memastikan keselamatannya. Pengakuan itu membuat Humairah terharu dan semakin menyedari betapa dalam kasih suaminya. Mereka berdua saling meluahkan rasa syukur dan kasih yang mendalam. Humairah berdoa agar jodohnya bersama Amiruddin berkekalan hingga ke syurga, kerana dia yakin suaminya adalah imam dan pendamping sejatinya dalam hidup ini dan seterusnya.